Ya, ketika upacara meterai perjanjian damai antara Thailand dan Cambodia, ada 2-3 perkara saya tak puas hati tengok tu. Pertama, wanita daripada White House itu. Mesti daripada White House, bukan daripada Wisma Putra. Dan juga ianya berkaitan dengan backdrop. Kalau kita nak backdrop, itu adalah backdrop White House ataupun pejabat kedutaan. Hakikatnya mereka cuba mengatakan bahawa ini adalah upacara Amerika Syarikat, bukan upacara daripada Malaysia. Dan itu hakikatnya juga. Trump dikatakan mengakui, memberi keyakinan kepada dunia bahawa sebab beliaulah damainya Thailand dan Cambodia. Dan yang ketiga adalah, saya lihat ketika dah tamat tu, ketika kita tengok Perdana Menteri Cambodia Hamid menyerahkan sesuatu kepada Trump, sempat mengambil kesempatan dalam hal ini, menyerahkan envelope, adalah permintaan itu yang disampaikan daripada Cambodia kepada Trump. Dan Trump pada ketika itu, dia buka terus dan mengangguk-angguk. Tak tahulah apa benda yang diminta oleh Perdana Menteri Hamid. Hamid maksud saya. Tapi hakikatnya adalah peluang berjumpa Trump ni jangan dilepaskan, digunakan.